Okay guys, so selamat datang ke channel aku lagi. Woohoo. Okay, hari ni hari Jumaat, kita buat plan-plan je. Kan pukul 11 lebih. Hari ni aku nak spray motor aku sebab aku dah sakit mata kena tengok motor aku ni. Sebab dia dah macam cat tanggal-tanggal lah. Pakai side bag kan. Nampak ni, dia dah macam menggelupas macam ni lah. Dekat tank ni jangan cakap lah, mekah-mekah macam ni. Beli warna, korang just tunggu je. Ni aku tanggalkan dia punya jaring dalam dia. Korang just cabut je. Dia ada 4 klip. Pertama klip pun kini aku nak gosok dulu, nanti sambung. Sekarang ni aku dah buka makan. Tengok ni skru-skru ni. Karat kepala dia. Okay, so ini dia. Dah gosok. Yang hitam ni aku nak spray merah juga. Tank pun dah gosok. Okay, cun. Okay, tunggu kering. Tengok kau boleh sempat hari ni spray hari ni. Okay, so sekarang ni dah tembak primer. Primer ni sepatutnya memang kena gosok balik, tapi tak payah, tak apa. Ni sebab aku try jenama baru ni. Tunggu keringnya ni. Ni bahagian maga depan. Tu side kiri. Side kiri okey, tank okey. Cuma ni pun rekah tu nampak. So nanti dia tutup dengan cap tank tu, tak ada masalah, tak nampak pun. So aku dah gosok, aku dah rasa guna tangan. Maybe kena gosok lagi. Tapi bagi aku dah okey kot. Dia bahagian situ je, yang lain semua okey. So tunggu keringnya dalam 10 minit baru masuk layer ke 1 ke 2. Lepas tu nanti tunggu sampai kering. Spray jenama Deton ni aku rasa dia tak keras lah macam jenama sebelum ni aku pakai. Sebelum ni yang aku pakai dia akan menggerutu. Lepas tu korang kena gosok. Yang ni tak ada, terus halus permukaan dia. Korang boleh tembak terus kali juga. Tapi sepatutnya memang kena gosok, kena kertas pasir pun. So aku tu try tembak warna terus. Okay, so ni aku satu buat silver apa nama dia, nanti aku tunjuk lupa. Nampak dia glitter macam tu. Dia ada macam glitter macam tu, magnet. Boost layer. Okay, ni aku dah tembak merah kendiri daripada Deton. Rasa dia okey lah. Aku seram hujan je ni. Harap tak lah. Kilat. Ni belum tembak glossy lagi lah. Tapi dia punya cat ni okey lah bagi aku. Dia easy to use untuk beginner lah, macam aku lah. Senang. Si Stella tu aku dah biru, hijau gelap. Ni merah. Dah 3 kali aku tukar. Ni baru selapis nampak macam tumpuk kan. Belum siap lagi. Nak kena buat lagi 2 lapis lah. Jadi setiap selapis 10 minit. Tunggu keringnya. So ni dah tembak warna merah. Satu tin tu dah dapat dalam 3 layer. Tak tahu macam kau set besar, aku rasa 2 tin macam tu. Satu bapak aku sikit. Tank, side cover kiri kanan dengan maga depan tu je. Side kepala aku tak spray sebab aku tak pakai. Baru habis tembak 3 layer. Dapat colour merah merun macam ni. Mana tengok depan-depan awak bekas lama ni dah lagi nampak tu. Tu gara-gara sempat. Tapi tak apa, ada sikit je. Nampak macam design sikit lah. Tapi warna dia puas hati. Warna dasar dia warna silver grey matte tak silap aku. Lepas tu baru aku tembak warna candy red. Ini aku dah tembak 3 layer 2 layer tak silap aku. Kilat Ni bukanlah kilat macam toke, macam cermin, tak ada. Still kilat lah. Belum kering lagi ni, baru tembak tadi. Kena tembak lagi sekali ni. 3 layer macam tu. Border kilat sikit. Ni bagi aku dah settle. Tank belum, ni belum. So aku tengah tunggu keringnya. Okay, ni aku beli side mirror yang boleh adjust punya. Sebelum ni aku boleh pakai side mirror basikal. Aku pakai side mirror yang getah tu kan, yang plastik. Ni aku beli yang the real side mirror warna chrome. Dia macam ni, yang selalu orang pakai kat handlebar tinggi-tinggi tu kan. Bobber chopper selalu pakai. Dia ada warna hitam. Okay, nak dan ni simple je nak pasang. Aku lagi 2 barang. So sebab sekarang aku guna yang ni plastik ni. Dia macam, dia okey, dia tahan. Cuma dia macam
tak nice lah, dia plastik. Aku nak tukar yang baru ni. Jom. Make sure kau nak rasa tak macam dulu. If kau dah rasa tak perlu. Okay, dah siap pasang look dia macam ni. Pada depan, kiri kanan. So bagi aku ngam 9/10 bagi aku. Aku tengah tunggu lagi 3 barang ni. Patah ni, aku terpaksa suruh tape dulu. Tu aku punya, ada punya L ni kan, bracket signal ni. Aku ambil yang tegak ya, terus tak ada dah macam ni. Kalau terlanggar macam ni, ni tak tolak nampak dia tu bengkok macam ni. Kita tersandung peha ke, terus ni bengkok macam ni. Aku punya tu dan C70 punya cover tu. Itu je 2 barang. Pemasangan aku tak ada buat sangat, benda basic ya. Kalau korang nak pakai Q, korang tahu buka pasang macam mana. Okay, so ni pun dah sampai. Aku punya ni cap depan ni, this one aku beli untuk, tak tahu mak tak main beli chrome. Ni bracket untuk signal. So 3 barang ni nak pasang dulu, nanti dah siap aku begitu. Okay. Okay, so dah macam ni lah. Korang kena buka ni je 4 ni, tapi payah juga nak buat. Korang kena kepak sikit lah, baru senang. Dia punya pin-pin ni, betul korang adjust lah. Ni dah siap pasang cap depan. Tak pasang bracket signal ni sebab dia kecil, lubang dia dekat aku punya signal ni. Aku dia tak ngam, so aku tak pasang lah. Pasang yang biasa punya. Dia punya cap ni ngam-ngam. Kalau kau nak pasang ke memang pakai QA lah. Boleh aku 5.7 5 inci. Side mirror pun dah pasang. So tu je lah beberapa barang. Ni harga dalam 30 lebih. Side mirror, cap ni murah, bawah 10. Ni aku habis dalam bawah 60 macam tu. Dia murah. Warna dia macam ni, okay, merah maroon. Dia kena, sebelum tembak merah ni kena warna silver. First primer grey ni, Titon ni, negara jiran punya, memang terbaik lah dia punya. Sebab dia punya kod dia 9120 primer grey, made in Indonesia. Aku tak busuk lepas dah primer, aku tak busuk. Aku tu tembak warna, aku tu masuk silver grey matte 9178. Aku ambil silver grey matte ni sebab aku nak dapat colour yang macam guna. Lepas tu aku terus tembak candy red 9311. Lepas tu baru aku tembak clear dia, clear yang glossy lah. Tidur aku dah terbuang lah. Hasil dia macam ni, nampak? Cantik. Okay, semua nak beli nanti aku taruh dia punya link lah kat bawah dengan barang-barang yang aku beli. Jadi aku sampai di sini saja. Jumpa di next project. Assalamualaikum. Bye bye.